Hai saudara dan saudari semua, marilah kembali kepada episod ke-9 bersama Hospital Rehab Ceras. Saya sangat teruja kerana di episod ke-9 ini saya jumpa seorang yang hebat. Nama beliau Cik Zaripah binti Pungut. Saya pernah jumpa beliau dan saya jumpa beliau di Jalan Gasing, di dalam kolam, bukan di dalam kolam, di atas kolam. Kalau dalam tu saya tak masuk. Jadi beliau adalah seorang scuba diver dan kalau tak silap saya, scuba rehabilitation trainer. Dan pos beliau ialah PB ialah Post basic orthopedic. Yes. Dan beliau telah bertugas di KKM selama 22 tahun. Yes, bersama saya, ini dia. Kita perkenalkan seorang sister yang sangat berpengalaman, Cik Zaripah. Sila berikan apa-apa yang kita nak kongsi hari ini is important. Okey, selamat pagi Uncle. Okey, saya Zaripah binti Pungut, telah bertugas di KKM selama 23 tahun lah. Termasuk tahun ni lah. Jadi saya ada post basic dalam ortopedik. Sekarang saya bertugas di Hospital Rehab dari tahun 2018 dan saya bertugas di ward pediatrik, ward 2A. Saya ward pediatrik ni maksudnya kanak-kanak yang berumur berapa? Kita terima pesakit daripada umur 1 tahun dan sehingga 18. Tapi untuk special case seperti cerebral palsy, kita tengok juga mental diorang macam mana, sama ada diorang bersedia ke tak pergi ke ward adult. Sekiranya tidak bersedia lagi, kita masih merawat diorang. Ada yang pesakit kita umur dalam 24-25 tahun lagi still in ward pediatric. So, saya hari ni saya nak tanya pasal kisah seorang pesakit bernama Nur Balkis. Okey. Permulaan kisah adik Nur Balkis ni adalah daripada inspirasi kami punya HOD jugalah, Dr. Umur dia Chen. berapa Nur Balkis ni? Sekarang umur dia dah 11 tahun. Mula-mula masuk dengan kami umur 8 ke 9 tahun macam itulah. Dia masuk ke kami dengan diagnosis congenital, masalah fizikal lah, di mana tangan sebelah kiri dia ada masalah fizikal dan kaki dia pun sama, dia amputate. Dia lahir congenital problem fizikal dah. Jadi selepas daripada tu, daripada mana saya mengenali dia lebih dalam adalah daripada program water therapy kami. Kami bermula dengan water therapy tu, idea daripada Dr. Chen lah. Dr. Chen berjumpa dengan Tuan Syed dekat satu conference dan Tuan Syed dia approach kepada HOD kami lah untuk buat water therapy scuba dive. Jadi kebetulan saya memang suka aktiviti ekstrim ni. Saya memang dah ada lesen advance in scuba dive. Berapa kaki tu? Kita nak tahu advance tu berapa kaki dalam? Advance berapa meter? Dalam lah kita boleh masuk sampai 23 meter. Kedalaman dia. Kalau peringkat pertama open water, kita dalam 18 meter macam tu. I see. Jadi untuk water therapy scuba dive untuk adik Balkis ni, berapa meter? Kita masuk shallow je, dalam 5 ke 6 meter macam tu. Semasa kita pergi dekat perhentian. Jadi proses dia lama jugalah. Adik Balkis pergi perhentian? Yes. Wow. Ke perhentian bersama kita untuk dive di laut. Tapi sebelum kita pergi ke laut, kita ada beberapa sesi latihan lah. Kita ada water therapy dekat kolam, kita belajar equipment, kita belajar signal, kita ajar dia berenang sebelum dia masuk ke laut. Sebab kalau macam dia tak ready dari segi fizikal dan mental, dia susah jugalah untuk kita terus bawa ke laut. Jadi saya, Dr. Azrul dan beberapa tim rehab bekerjasama sekali dengan Dive Hub Malaysia, Tuan Syed, train pesakit-pesakit ni untuk bawa ke sana.
Okey, saya nak tanya satu sebelum penonton. Saya pergi redang jugalah, pergi Yes. lepas tu nak dive kan, dia kata ada gigi palsu. Ada apa maksud dia kalau dia pakai gigi palsu dia tak boleh dive ke apa benda? Bukan, dia macam kalau kita ada gigi palsu, dia nak gigit mouthpiece tu macam agak susah sikit lah. Oh, I see. Jadi kanak-kanak ni pun untuk dental kita check juga, takut macam Balkis yang lepas ada gigi dia macam berlubang ke apa, kita settlekan masalah dental tu juga dulu. Sebab kalau digigit sakit, dia jadi macam dia tak pegang mouthpiece tu, oksigen dia tak boleh breathing lah. Dia jadi macam terlepas. Kalau orang macam tua-tua, kalau tak ada gigi tak boleh pergi lah. Dia boleh, cuma macam agak suka dia nak gigit mouthpiece tu untuk masukkan oksigen. My goodness. Kalau dia ada gigi berlubang tu, apa masalah dia? Macam Balkis yang lepas ada satu gigi berlubang, bila dia gigit dia rasa ngilu dan sakit. Jadi dia bila kita mengajar dia dah tak fokus kat situ, dia sebab dia sakit kan. Macam tu. Adakah gigi yang berlubang tu bila tekanan laut tu dia akan menyebabkan gigi kita sakit? Ada tak? Betul. Sebab dia kena mouthpiece yang berada di mulut dia kena sentiasa di mulut dia untuk supply oksigen tu. Jadi dia akan sentiasa gigit getah tu. Jadi itu yang sakit tu. Okey, dia sambung balik kisah Balkis ni. Betul. Okey, lepas daripada kita dah buat water terapi selama 8 minggu di kolam, kita buat di Tropicana dengan di kolam Bukit Gasing hari tu, baru kita bawa dia pergi ke Mimpi. Ke Mimpi tu kita buat dalam 4 kali dive. Shallow maknanya dia kita bawa equipment, kita bawa pesakit di bawah jetty. Jadi dia bolehlah tengok ikan-ikan semua. Tapi Balkis ni dia sangat luar biasa. Sebab dia sangat berani dan suka cuba perkara-perkara baru. Kalau semasa sesi latihan pada mulanya dia macam takut, dia tak confident untuk berenang. Bila time kita sesi pertama, sesi kedua tu dia dah mula selesa. Dia berani untuk berenang without equipment. Dan dia suka cuba perkara-perkara barulah. Cuma semasa kita dive di Mimpi kan ada banyak ikan. Mula-mula dia takut jugalah. Dia macam ada panik sikit. Selepas daripada dive kedua tu dia okey. Cuma dia sentiasa cakap lah, saya nak cari ikan siakap tapi tak jumpa. Dia cakap macam tu. Oh, ikan siakap kena pergi dalam lagi. Cakap dia, nanti nak dive lagi. Dia cakap macam tu. Tapi okey lah dengan keadaan kecacatan fizikal, dia tak ada tangan kiri dan tak ada kaki kiri, dia boleh berenang dan boleh handle equipment tu. Maknanya dia bila time dia berenang, dia boleh bernafas dengan baik, dia boleh tekan dia punya VCD tu untuk turun, dan dia boleh kick kaki dia yang sebelah macam dolphin. So for me, apa impak daripada diving tu kepada diri Balkis? Okey. Pada mulanya Balkis ni dia sangat introvert. Dia bila time dengan dia macam ni, dia tak semua orang dia akan macam senang untuk berbicara lah macam tu. Bila time dia dah masuk dengan scuba dive ni, kita selalu bercakap dengan dia ramai-ramai semua, dengan orang luar, dengan trainer kita ada daripada Australia semua. Dia dah ada self confident dia sebab dia sentiasa dalam satu team kan. Jadi dia lebih, bila dia dah masuk tu dia jadi lebih berani, dia lebih confident, dia lebih banyak bercakap sebab dekat sana bila time kita dah lepas dive, daripada TV lah datang untuk interview, dia dah boleh bercakap bila nak buat live TV kan. Dia dah ada confident diri tu untuk bercakap. So sangat impact lah. Selain daripada Balkis, penonton ingin tahu water terapi itu digunakan di HRC kan, Hospital Rehabilitasi Ceras. Apakah kegunaannya sebenarnya kolam tu untuk mereka yang datang untuk rehab? Okey, dekat rehab kita ada kolam hidro. Okey, di kolam hidro tu biasanya di bawah fisioterapi adalah dia ada 2 kolam. Ada satu kolam tu dia ada treadmill dekat bawah tu untuk exercise kaki. Jadi untuk biasanya kalau macam untuk pesakit-pesakit pediatrik yang cerebral palsy, kita cuba jalan dekat treadmill di dalam kolam. Impact dia macam kurang sikit kecederaan kepada pesakit tu lah. Sebab dia ada treatment di dalam kolam hidroterapi tu. So ada tak dia orang takut, pediatrik takut pada masuk air ataupun dia orang suka masuk air?
pada mulanya macam Balkish, dia takut sebab kedalaman yang kita masuk kolam tu 2 ke 3 meter. Dia takut tenggelam, dia takut ni, tapi kita bagi dia macam pelampung dulu, kita bagi pelan-pelan. Selepas daripada tu dia berani dah berenang sendiri without apa-apa pelampung ke apa ke. Dia dah pandai berenang sebab dia cakap macam ni, dia sentiasa cakap, saya tak ada tangan sebelah, tak ada kaki sebelah, saya nak berenang susah, cakap macam tu. Lepas tu kita orang pun macam sentiasa bagi semangat dekat dia, Balkish boleh buat, Balkish boleh buat. Balkish cuba kick je kaki pelan-pelan. Selepas daripada tu dia berenang lebih laju daripada kami. Aduh. Macam dolphin dia berenang. So nak dengar penonton semua, ini adalah salah satu daripada orang kata water therapy yang telah memberikan seorang remaja atau budak lah, masih budak lagi, 11 tahun, satu confident untuk pergi ke outing, untuk diving, satu kejayaan bagi hostel rehab dan bagi pada sister juga, di mana kita telah berjaya membina orang kata keberanian ataupun kelangsungan seseorang anak kecil untuk mendapatkan kembali the life activity yang ada. Ini sangat penting kerana saya sendiri buat kerja, saya tengok ramai yang kecewa, yang give up bila hujan ribut turun kena kat gerai roboh, dah mula give up. Saya kata dengan semua orang, kena yakin dengan diri, kena yakin dengan Tuhan. Betul. Jadi saya nak berterima kasih kepada Sister Zaripah, yang saya pun malu dengan dia lah kerana dia seorang diver. Kita tahu diver ni kan, biasa diver ni dia sangat terror lah, dia berani. Dia berani sangat. Saya tak berani dive lah, saya beritahu you direct. Saya pernah cuba tapi saya give up. belum masuk air saya kata no lah, I better not go. Biar saya tak pandai berenang. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, penonton semua. Kita mendapat orang kata berkongsi mengenai Balkish, dan saya harap kalau anda di rumah-rumah anda adalah anak-anak yang diuji oleh Tuhan. Betul. Jangan give up. Jangan give up. Yes. Jangan give up. Ini ada ni diver di depan kita ni. Apa nak tunggu lagi? Jadi kalau tuan-tuan perempuan jumpa tuan-tuan perempuan, berikanlah semangat kepada anak-anak kita. Jangan hindarkan mereka, jangan simpan dia di rumah. Betul. Dan marilah kita sama-sama doakan kebaikan untuk semua. Dan itu kita menamatkan episod ini. Apa sister nak cakap dengan penonton semua? Okey, apa yang saya nak cakapkan, sepanjang pengalaman saya di Wattpage, kanak-kanak ni, contohnya lah kanak-kanak OKU ni, mereka berkembang atas sokongan, sangat perlukan sokongan ibu bapa. Kalau ibu bapa sangat positif, anak tu berkembang dengan sangat positif. Macam Balkish, dia ada seorang ibu dan ayah yang sangat sokong dia lah. Walaupun mak dia tak pandai berenang, takut dengan laut, bila time kita bawa turun anak dia, dia tunggu je dekat tepi tu dengan anak dia untuk bagi sokongan kat anak dia. Jadi saya rasa macam kanak-kanak OKU ni, sekiranya diberi peluang dan diberi sokongan yang baik daripada ibu bapa, mereka boleh berkembang lebih daripada apa yang kita jangkakan. Okey, dengar tu para penonton, dan kita akhirkan sesi episod ke-9 ni. Jaga diri baik-baik, jangan kena stroke, kita tak mau terlantar, dan kita jumpa lagi di episod ke-10. Terima kasih.